Adakah anda percaya orang pada titik yang rendah dapat membangkitkan semula lagi? Saya telah berada di situasi yang paling teruk dan berasa tiada ketukaran pada saya. Nasib baik, Tuhan memberi saya peluang dan membantu untuk menyelesaikan. Saya Amin, mahu bagi tahu cerita ketukaran hidup saya. Nama dia John, seorang duta alam sekitar. Dia menjaga kebersihan kawasan, puntung rokok, botol plastik, beg plastik. Setiap pagi dia akan membersihkan sampah. Puntung rokok ni tak tahu siapa yang buang. Dah sebulan tahu orang ni tiap-tiap hari merokok. Sungguh dah takut menimbulkan masalah kesihatan gigi. Kak Su ada bagi tahu ada penyewa baru di Blok B. Dah pindah masuk beberapa bulan tapi tak nampak dia keluar rumah pun. Banyak sampai hari ni. Aduh. Saya mesti nak cari siapa yang buang sampah serap ni. Tidak lama kemudian dan dia telah terus meronda. Pelik je apa hal dia duduk kat sini Puntung rokok. Mestilah dia ni. Engkau lah ni yang asyik buang puntung rokok. Apa hal? Apa kau cakap ni? Saya tak tinggal di sini pun. Apa hal aku buang sampah di sini? Gilakah? Tipu. Siapa lagi kalau bukan awak? Saya datang sini kutip hutang je. Penyewa sini pinjam duit dengan kawan saya. Betul untuk bayar apa yang berhutang. Apa yang saya buat salah? Anda benar-benar tidak munasabah. Ish. Manusia yang kurang sopan. Puntung rokok yang putih. Puntung rokok semuanya berwarna biru dan bekasnya digigit. Maksud semua puntung rokok ni adalah dari orang yang sama. Orang ni ada tabiat menggigit ujung rokok. Tak kena lihat rokok yang dihisap dengan begitu kuat. Dan tempat jauh telah dihisap habis. Tidak ada yang tersisa. Hanya tinggal puntung rokok yang kasihan. Biasanya buangkan rokok ketika hampir habis. Orang ni entah itu mempunyai obsesi atau sangat miskin. Tak mau membazir sedikit pun tembakau. Tiada apa-apa hari ni. Itu dia. Akhirnya jumpa orang ni. Dia yang menyampah. Salam tuan, sila buka pintu. Buka pintu. Anda seorang lelaki yang tidak cekap. Saya telah melihat semua tingkah laku yang telah kau buat. Kamu yang asyik buang puntung rokok ke bawah. Kamu yang buang merata-rata. Beraninya awak. Minta maaf, aku memang tak ada duit. Boleh kasih 2 hari lagi tak? Duit apa? Takkan kamu tahu tak boleh buang puntung rokok merata-rata? Awak buang puntung rokok ke bawah hampir setiap hari. Takkan anda tahu bahawa tidak boleh membuang sampah serak sesuka hati? Oh, minta maaf. Saya ingat awak datang kutip hutang. Tak kisah siapa saya. Kamu tak boleh buang sampah merata-rata. Maaf ya. Ni semua salah saya. Nampaknya awak perlukan bantuan. Boleh kita bincang? Saya benar-benar seorang yang tak guna. Saya hilang pekerjaan dan ingin memulakan perniagaan dan menjadi bos saya sendiri. Tetapi, ia gagal. Saya berhutang banyak dan tidak boleh meminjam wang daripada kawan-kawan. Saya jatuh ke dalam keadaan putus asa. Apabila nampak penghutang kat bawah, saya rasa sangat tekanan. Selepas mereka pergi, saya mula merokok dan membuang lagi. Adik, dengarlah. Memandangkan kita rakyat Malaysia ni, kita mesti beradab baik. Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Anda boleh mencari pekerjaan baru untuk mengumpulkan wang dan membayar hutang. Anda pasti akan berjaya. Bak kata pepatah, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain.
Baiklah, terima kasih atas nasihatmu. Hai, kamu ya? Sangat bertuah kita berjumpa lagi. Apa khabar? Khabar baik. Bagusnya. Terima kasih, jumpa lagi. Hidup tidak berlumpur, selagi anda rajin bekerja, itulah harapan. Bak ada pepatah, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Awaklah yang mengubah saya. Terima kasih.